Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Kenapa macam tak ceria je hari ni? Panas je lah. Makan tak lagi? Belum. Okey, duduk. Belum? Jom. Sekarang pukul berapa? Oh, tak rehat lagi. Patutlah. Pagi tadi tak breakfast ke kat rumah? Tak lambat di sekolah. Kenapa pula tak breakfast? Okey. Tapi tengok cikgu bersemangat ni. Tak nampak ke cikgu pakai apa ni? Batang penyapu. Masa penyapu lagi? Dia pakai topi. Kat topi apa ni? Kita pakai kain. Tapi sama pagi. Sawah padi. Pernah tengok ke? Nak dah. Oh. Saya kerja sawah padi. Oh, patutlah ni topi kita kebun. Takut apa kalau pakai topi ni? Panas, betul. Hitam. Okey. Cikgu tak sukalah tak bersemangat ni. Cikgu nak suruh semua bangun. Macam tak semangat je ni. Okey, jauhkan diri daripada kerusi sikit. Cari ruang. Cikgu nak suruh menari ni. Belakang dia sikit. Okey. Cikgu nak tengok tengok video ni. Nyanyi kuat-kuat dan ikut dia buat macam mana tau. Boleh. Lepas ni kalau tak bersemangat lagi, kita akan ulang lagi ya. Nak ulang banyak ke nak ulang satu? Satu. Nak ulang satu. Okey, nak ulang satu kena buat betul-betul. Okey, sedia. Kuat tak? Didi. Didi. Didi and friends ni. Cikgu salah lagu jap. Cikgu tak nak lagu ni. Okey, stretching dulu. Sini stretching. Okey, dah. Okay, tengok ni. Okey, ikut tau. Lobak. Oh lobak. Dia besarnya. Tarik macam mana buat tarik? Siapa tak topi cikgu buat topi ni? Tak jumpa. Topi ni. Siapa? Besarnya. Heyo besarnya. Besarnya macam mana besar? Tarik lobak bersama. Oh lobak. Buat lagi. Heyo besarnya. Heyo besarnya. Buat lagi. Tarik lobak bersama. Oh lobak. Alia tak dengar saya. Besarnya. Heyo besarnya. Tolonglah. Tarik lobak bersama. Tarik jom. Sama-sama. Tarik, jom, sama-sama. Terlepas. Allah. Lobak sebenarnya apa? Ni apa ni? Sayur. Sayur dah bahasa Inggeris kita panggil apa ya? Yes. Siapa makan carrot? Tadi yang makan carrot? Saya suka minum carrot je. Oh, minum carrot. Carrot ni baik untuk apa? Mata, betul. Agaknya yang pakai spek ni mesti dia tak pernah makan carrot kan? Lepas ni kena makan carrot tau. Kat mana biasa awak jumpa carrot tu? Pasar. Okey, dah boleh duduk semua. Cikgu rasa tak payah ulang sebab nampak macam tapi dah. Cikgu Hasan ni sebenarnya. Cikgu Hasan betul cikgu nak uji. Kalau cikgu cakap hey, cikgu nak kamu semua jawab hoi. Tengok kuat tak? Okey. Hey. Hoi. Macam kena ulang je video ni. Hey. 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 Salah. Lepas tu slow. Hey. Lagi lah cikgu tak puas hati. Hey. Kenapa dia tak dengar suara nak ada seorang je? Alia bangun. Cikgu tak dengar suara dia. Alia bangun. Hey. Hey. Okey, tepuk tangan
Alright. So kita bersedia kan nak belajar dengan cikgu hari ni kan? Ya, Okay, cikgu dah pakai macam ni. Agaknya kita nak belajar tema apa? Sawah sayur. Lagi? Kebun. Kebun. sayur. Okey, semua jawapan betul. Kita akan berkait dengan semuanya. Jadi, hari ini sebenarnya kita nak ajar untuk mempatah ataupun membaca suku kata yang silent KVK. Sebut KVK. KVK. Okey. Yang kat sini kita nak belajar KVK dan KVK. Okey. Cikgu tahu semua tak tahu lagi sebab kita tak belajar lagi. Jadi kita akan belajar. Pertama, cikgu akan bagikan kumpulan. Mira dan Alia, nama dia kumpulan pandai. Kami pandai. Kumpulan awak nama apa? Pandai. Okey. Naili dan Halimah, kumpulan cerdik. Ni kumpulan apa? Ni kumpulan apa? Ni kumpulan apa? Ni kumpulan apa? Mana kumpulan cerdik angkat tangan? Mana kumpulan pandai angkat tangan? Okey, cikgu dah tahu. Jadi, okey, cikgu nak buka ni. Masing-masing kena tengok gambar ni dulu. Okey. Suka tak cikgu pakai ni? Suka tak cikgu buka? Cikgu pakai. Tapi nampak tak kat depan tu cikgu pakai? Tak. Jadi cikgu buang tau. Nanti kita pakai balik ni. Kita cikgu lah yang pakai. Okey. Cikgu nak awak semua. Alamak! Okey. Ada rumput. Okey lah dia dah. Okey. Cikgu nak semua. Tengok gambar ni. Nampak gambar apa ni? Awak nampak apa dalam gambar ni? Rumput lagi. Nampak tadi. Ular. Takutnya. Lagi. Lobak tadi lagi. Amiran, awak nampak apa? Tak nampak. Okey tak? Bangun. Kalau tak nampak, bangun. Ke depan kau muka. Buka mata luas-luas. Nampak apa? Sayur. Okey, Alimah. Terima kasih Amira. Ada kasut. Okey. Ni sebenarnya siapa Mak saya dia selalu buat macam ni. Oh, mak awak pun sama. Lagi. Mak Nelly. Lagi. Mati lah. Cikgu. Betul ya cikgu. Boleh lah cikgu lagi. Cikgu tak nampak dia. Tak petang tu. Petang kat rumah. Okey. Sekarang cikgu akan bagi. Nampak jatuh. Cikgu akan bagi untuk kumpulan cerdik telur ni. Telur. Nampak tak ni telur warna apa? Kuning. Ni warna apa? Green. Okey. Boleh lah. Hijau. Sebut hijau. Kuning. Okey, boleh lah. Okey, Naili nak hijau ke kuning? Limah nak warna apa? Cepat sampai cepat dia dapat. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu koyakkan sikit-sikit sampai kamu jumpa apa yang kat dalam, tahu? Boleh? Koyak sikit-sikit tau. Nanti dah siap bagi cikgu. Okey. Kumpulan pandai. Kita nak buat aktiviti lain. Cuba tengokkan cikgu. Kita nak buat sesuatu yang sangat menarik. Boleh? Okey. Awak boleh koyakkan ni sikit-sikit. Nanti sampah ni letak kat tengah ni. Jangan buang merata-rata. Nanti cikgu lain marah. Okey. Tengok Nelly buat apa? Letak kat sini lah. Okey, dah ke sini. Mari pandai. Mari kita tengok kat depan. Kita dah. Awak kata ni nampak apa? Ni apa ni? Tin. Okey, Alia betul tin. Dalam tin biasanya kalau kita nak ni tu apa? Cikgu dah sebut tahu. Cikgu dah sebut. Cat. Betul. Ni satu lagi. Sebut. Ni. Dia macam ni. Kasut. Nama dia kalau kita pakai untuk pertanian kasut bot. Kenapa ni? Buat lagi. Cikgu tak nampak tu. Koyakkan lagi. Okey. Agaknya macam mana kita nak eja? Dah nampak lah. Ni tadi cikgu sebut apa ni? Cat. Okey. Cikgu nak, siapa nak buat nak eja dulu? Dia. Cikgu nak angkat tangan. 1, 2, 3 angkat tangan. Tak ada angkat juga, cikgu buka mata. Okeylah, cikgu pilih
cat. Awak pernah cat rumah tak? Tak pernah. Cat kelas? Tak pernah juga? Okey, nanti kita cat sama-sama. Kita guna cat yang betul. Okey. Macam ni, macam okey. Kamu boleh eja ni, kalau boleh cuba buat. Ha. Ni. A. T. T. Cat. Cat. Sekali lagi. C. B. A. A. T. T. Cat. Cat. C. C. A. A. T. T. Cat. Cat. Okey, sama-sama. Okey, duduk. Terima kasih Mina. Sama-sama dengan Alia. 1, 2, 3. C. A. T. Cat. Cat ni kita nak buat apa biasanya? Cat apa? Cat rumah lagi? Bilik. Cat bilik. Bilik awak warna apa cat? Pink. Pink. Bilik Amira? Warna putih. Warna putih. Okey. Okay, next. Kita tengok apa lagi. Dan cat ni kita nak ukur kat mana kan? Mestilah kita ukur dalam Tin. tin. Nanti Alia pula. Alia bangun. Okey. Alia eja. T. T. I. I. N. N. Tin. 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 Okey, eja balik. T. I. N. T. Okey, sama-sama. Terima kasih Alia. Duduk. Okey, sama-sama. T. T. I. I. N. N. Tin. Tin. Okey, tadi apa tadi ni? Kat sini? Cat. Macam mana cat? C. C. A. A. T. T. Cat. Cat. Boleh ke kita tengok? Tin. Tin. Cat. Cat. Okey. Boleh ke ni tin dengan cat? Kalau cikgu tak tunjuk ni boleh je tak tin? Okey. Boleh ni. Boleh. Kita boleh. Okay. Okey, cikgu nak eja tin. Tin. I. Betul. E. I. D. E. I. T. I. I. N. N. T. T. Okey, pandai. Okey lagi. Cikgu dah siap. Dah siap. Okey. Cikgu saya siap. Dah siap. Okey. Ya. Awak nampak apa kat dalam ni? Nampak plastik kan? Okey, cuba tarik plastik ni dulu. Tarik plastik ni. Sampah. Ini. Cuba keluarkan letak atas ni. Dua-dua, jangan campur. Okey, seterusnya. Kumpulan pandai. Ni yang cikgu kata tadi. Ni kasut apa? Kasut boot. Macam mana kita nak eja? B. B. U. U. T. T. Boot. Boot. B. B. Apa? Hey. Yo. Dah lupa dah. Lama lupa. Kenapa lupa ni? Nampaknya macam tak bagi perhatian je. Hey. Hai. Hey. Hai. Okey. Ni awak susun dulu. Susun awak dapat perkataan apa awak susun. Cikgu nak tengok apa perkataan yang awak dapat. Okey, kat sini. Terbalik-balik je. Cikgu dah tak nak bantu awak je sendiri. T. Boot. Semua dah pandai ABC lah. Kenapa ni? Cikgu rasa ni saja je ni. Cikgu tahu semua dah pandai ABC yang ni. Sekali lagi. B. U. U. T. T. Boot. Okey. Okey, last. Sedap je. Nampak sedap. Nyam. Saya nak juga cikgu. Nak juga. Okey, nanti kita buat kelas lain. Okey. Eja. J. Macam air. Macam air. Air kalau buah-buahan, kalau sayur-sayuran, kalau kita blender dia. Blender tahu kan macam mana? Pusing-pusing kisar. Kita kisar dia. Dia jadilah jus. Jadi air jus. Inilah kita panggil jus. Kalau kat sini awak nampak jus apa ni?
Jus carrot. Sama macam dalam lagu tadi kan. Dia panggil apa carrot tu? Lopak. Lopak. Okay, so kira pula dah. Cikgu silap. Macam matematik pula. Okay, baca. J-U-S. Juice. Sekali lagi kuat-kuat. J-U-S. Juice. Okay, nampak macam pandai dah je. Okay, kalau pandai, cikgu nak. Ni nak bag. Cikgu ni, macam mana ni nak bag? Siapa pandai? Pandai. Cikgu rasa semua dah boleh je tadi. Cikgu nak awak main ni. Kalau betul, Main juga. lepas kelas, cikgu bagi hadiah. Tapi cikgu nak main sama-sama tau, tak nak berebut. Cikgu bagi tablet ni, main sama-sama. Boleh tengok kat sini, cikgu nak tengok kat sini. Main sama-sama boleh, gilir-gilir. Siapa nak mula dulu? Saya. Okey. Nanti kita tengok jawapan betul tak. Nah. Semua dah cikgu dah ajar tadi. Okey. Cikgu tengok awak dapat apa? Okey, Naili cuba baca yang pertama. Awak dapat apa? Baca terus je, awak pandai. Betul ni. Purlum tu apa? Cuba awak tukar. Cikgu siap. Okey, lagi. Okey, Halimah pula, awak dapat apa? Kenapa macam ni? Cikgu nak yang ini tolong. Okey, yang ni telur satu dah siap, telur dua buat sama-sama. Sebab Halimah ada buat salah. Nanti cikgu nak cek balik. Wah, pandai dia. Okey, lagi. Yang salah lain. Kenapa tekan banyak? Ini. Sudah ni. Apa tadi kita nak ajar macam mana? Cuba ajar kuat-kuat. Sekali ni. Cikgu nak tengok. J. Pandai. 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 Okey, ada satu lagi. Dah siap? Okey, apa ni? Baca terus. Okey, ni. Siap. Pandai. Dah siap? Okey. Dah siap tadi semua betul ke ada yang salah? Betul. Ya ke? Ya. Okey. Cikgu nak ada lagi yang awak ingat dah habis. Yang ni best. Satu lagi. Kalau salah cikgu tengok. Okey. Okey, semua betul yang ni. Cikgu nak. Nampak ni. Ni. Apa yang sesuai? Awak dah dapat perkataan ni. Cikgu nak awak tampal kat sini. Tengok ni. Mula-mula ada hijau. Apa yang hijau kat sini? Nanti tampal. Yang kedua, panjang. Apa yang panjang? Nanti tampal kat sini. Faham? Ini. Yang ketiga, besar. Ini sihat. Ini kotor. Okey, cikgu nak awak tampal perkataan yang awak siap kat sini. Sekejap, cikgu ambil barang. Mana barang cikgu ni? Mana selaitik cikgu ni? Tak jumpa. Siapa ada nampak selaitik cikgu? Dah jumpa. Okey. Kenapa tak ada muzik ni? Apa tak apa? Ni kasut apa ni? Tadi dah eja satu-satu yang mana betul dengan gambar ni? Ni macam mana eja yang A ni? EINT. Betul ke tim? Tak. Cari jawapan yang betul dengan aku. Okey. Ya, dah. Okey, tampal. Lima. Nak ambil gunting yang hati ni. Ambil selaitik dengan cikgu. Ambil lagi. Macam mana nak tampal? Cikgu nak minum air pula. boleh tak? Boleh. Hati-hati jangan tumpah. Baik. Tampal kat sini. Nombor satu hijau. Apa yang hijau? Dia dekat Naili ni. Apa yang hijau? Rumput lah. Pandai. Tampal. Lagi. Panjang. Apa yang panjang? 5 jawab. 5 jawab. Apa yang panjang? Sabarlah.
Pandai. Cepat sampai cepat. Jangan berebut. Cikgu bagi main. Kalau tak cikgu tak bagi main langsung nanti. Ni gambar apa? Cat. Cikgu cakap Tin. Mana ada warna cat kat sini? Okey. Yang mana satu eja dia? Cuba eja yang eja. Yang eja pula. Yang A. Apa ni? beautiful. Betul ke? Salah. Yang B? JUS juice. Betul ke? Salah. D? CAT cat. Betul ke? Salah. Dan tu yang mana satu? TIN. Jadi? T. Ting. Betul. Okay, pilih. Cuba tengok betul ke tak? Cepat! Angkat lambat Ya, ni. cikgu. Tulis saya dah habis. Okey, kalau dah siap sama-sama. Sama-sama. Dia buat je. Yang ni yang lagi. Yang ini yang 5. Ada lagi selected ni. Cepat. Cikgu pondok sihat. Nanti satu lagi. Ye, cepat deh. Nak lagi, nak Ada lagi? Okey, memang ada lagi. Oh, Nanti saya guna tanya tanpa tengok ni. Betul Tapi tak? tak Cik Naili. Semua Takkanlah pondok sihat. Dia dah gaduh. good boy. Okey, yang ni pula cikgu nak tengok. Naik. Mana pondok sihat? Ah. Janganlah gaduh. Yang ni kita letak tepi. Us buat yang ni dulu. Jap, saya nak ambil marker cikgu. Cikgu tahu. Kita dapat Ni sebenarnya Tadi tadi kan hijab ke? pisau. Okey, kumpul. Dah. Okey. Cikgu nak ijaz. Main lagi kan? Main. Nanti habis cikgu tengok betul ke tak awak main. Boleh? Main sama-sama. Jangan berebut. Kalau dah main semua game, nanti cikgu nak tanya macam mana ijaz kan? Tanpa Boleh. lihat ni. Okey. Kita dah siap. Naili dengan Lima. Main lagi. Awak boleh pilih game kat sini nanti. Ni awak pilih yang mana-mana. Cikgu bagi masa untuk main. Nanti cikgu ambil tablet. Cikgu nak tanya je satu-satu macam mana. Boleh. Okey. Naili dengan Halimah tengok kat sini. Awak dah tampal ni kan daripada telur kan? Okey. Mula-mula apa awak dapat ni yang hijau ni? Rumput. Rumput. Pandai. Macam mana nak ijaz? Rumput. Ni macam Halimah. You. Okay. Rumput. Rumput. Rumput apa? Hijau. Rumput yang hijau. Okay, cikgu nak nyanyi. Pegang telur masing-masing yang dah koyak. Mana telur cikgu? Cikgu tak ada telur, tak apa. Macam ni, macam mana nak main? Tadi rumput ni dalam telur kan? Okay, nyanyi sama-sama cikgu. Dalam rumput dalam rumput. Salah pula. Dalam telur. Ikut cikgu. Dalam telur ada apa? Tak tahu dia cikgu bila dulu. Dalam telur ada apa? Ada rumput apa? Rumput yang hijau. Cuba nyanyi dua orang. Dalam telur ada apa? Ada rumput apa? Rumput yang hijau. Okay, ni? Okay, baca eja lagi yang ni. Apa awak dapat ni? LIN Lin. TAH lintah. Okay, betul. Lintah. Lintah yang apa ni? Panjang. Panjang. Lintah panjang. Lintah panjang. Pernah tengok lintah? Tak, cikgu saya tahu pacak. Pacak je. Aminah dengan Alia pernah tengok lintah? Nah. Benar. Okey, Alia cuba cerita kat kawan-kawan lintah tu macam mana? Baru-baru Alia cakap. Macam mana lintah tu? Kita tu dia macam ni. Dia kecil je. Apa ni? Dia macam ular tapi dia kecil. Ular tu lagi panjang. Kalau lintah Kalau kecil. dia gigi berdarah. Kecil. Lintah pendek sikit daripada ular. Cakap macam tu. Kita pendek sebelum ular. Faham? Okey. Alia boleh sambung lagi nanti cikgu nak tanya macam mana eja kasut pun, macam mana eja tin. Okey. Baik. So tahu lintah macam mana? Okey, lintah pula kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Dalam telur ada apa? Buat gaya. Dalam telur ada apa?
ada lintah apa? Lintah yang panjang. Macam mana eja lintah? Lintah. Lintah. Pandai. Tepuk tangan. Okey. Cikgu tak nak bantu. Cikgu nak awak buat nyanyi lagi depan cikgu untuk yang 1, 2, 3. Cikgu nak tengok sendiri. Tapi cikgu nak eja dulu sebelum nyanyi. Eja satu-satu baru nyanyi dengan cikgu. Okey, yang ketiga. P-O-N point. Ha? D-O-K dot. Pondok. Okey, nyanyi pula. Dalam telur ada apa? Ada pondok. Pondok apa? Pondok yang besar. Pondok yang besar. Okey, pandai. Pondok yang besar. Okey, semua dah pandai cikgu rasa. Rumput, lintah, pondok. Dah, dua-dua pandai je dah rumput, lintah, pondok. Okey, yang ni siap lagi. Okey, last soalan last. Seronok cikgu. Seronok. Sekejap. Cepat. Kita nak rehat lepas ni. Tak nak rehat ke? Sama saya tak makan. Cikgu nak tanya lepas ni. Ya, saya tanya makan. Okey. Cikgu nak tanya. Okey, semua dah pandai ni. Okey, kita tengok balik gambar ni. Awak semua dah buat kan? Awak buat telur, awak dah main game. Agaknya apa yang awak jumpa tadi ada tak dalam gambar ni? Ada. Ada. Okey, siapa nak bangun tunjuk dan eja apa yang dia jumpa? Naili. Mira dulu. Co, Ipe nak makan ayam goreng. Naili. Naili, awak jumpa perkataan apa tadi? Rumput. Rumput. Mana satu rumput? Tunjuk. Rumput. Betul tak kawan-kawan? Betul tak rumput ni? Alah, kuat-kuat. Okey, betul, tepuk tangan. Okey, Naili, nanti dulu. Meja rumput macam mana kat sini? Put. Rumput. Okey, pandai. Terima kasih Naili. Tanya. Okey. Ni stiker untuk Naili. Nak stiker tak? Nak stiker ni kita jawab lagi. Okay, siapa cepat-cepat? Siapa lagi nak jawab ni? Okey, Alia. Awak jumpa perkataan apa tadi? Ni apa? Bot. Okey, macam mana je bot? Cepat. Bot. Pandai. Betul tak? Betul. Okey, Alia dapat stiker lagi. Ni. Okey. Lagi. Halimah pula. Okey, Alia boleh duduk. Halimah cepat. Awak nampak apa lagi awak jumpa tadi? Ni apa? Pondok. Okey, je kuat. Pondok. Pondok. Pandai. Tepuk tangan. Dapat stiker lagi. Okey, seorang lagi. Cepat Amira. Bangun. Kita nak rehat ni. Nanti. Dah cepat. Pukul berapa dah ni nak rehat? 1 minit lagi. Saya nak makan cikgu. 1 minit lagi. Kamu cepat apa? Alia boleh duduk. Cepat. Ni apa ni? J-U-S. Jus. Betul tak? Betul. Okey, bijak semuanya untuk hari ni. Tepuk tangan ramai-ramai. Rasa semua dah pandai hari ni. Saya budak pandai. Betul. Kita sama-sama macam ni. Kenapa Alia dan Mira pun sama? Aku pula pandai pun pandai. Aku pula cerdik pun pandai. Okey. Seronok tak belajar dengan cikgu hari ni? Seronok. Nak belajar lagi tak lepas ni? Betul, nak beli stiker. Cikgu lupa Amirah punya stiker. Ni Amirah punya stiker. Okey, dah hari ni nanti kita pergi rehat sama-sama. Makan kenyang-kenyang tau. Okey, terima kasih semua. Okey, bangun. Terima kasih kat cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Saya. Dengar. 1, 2, 3. Terima kasih cikgu, kami sayang cikgu. Yeay.